So nak tengok 3D dia, dekat atas ni dia ada 3D dia. Kat sini tak ada. Project browser tak ada 3D kan kat atas ni. Dia ada simbol rumah 3D, default 3D view tu, klik lah. Keluarlah 3D macam ni, tu nampak tu. Wall kan. Nak bagi nampak perspektif, dekat sini ada view cube, right click, klik pada perspektif. Nampaklah perspektif. Kliklah bucu view cube tu, adjust. Boleh tekan shift, tekan butang tengah mouse untuk orbit dia. Nampak? Untuk Revit, dia bagus lah, dia bagus. Dia buat detailing 3D keluar sekali. Tu bagus dia. Okay. Okay. So, bawah ni macam biasalah. Bawah kiri ni, display level, pilih fine. Visual style, pilih realistic. Nampak realistic. Right, save.